amalan untuk pendinding diri, amalan untuk pagar diri, supaya kita dijauhkan daripada gangguan jin, syaitan, sihir, santau, saka dan penyakit-penyakit mistik. Nombor 1, cuba amal baca ayat kursi 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang atau malam. Saya lebih suka ambil petang. Ada orang nak ambil 11 kali malam, boleh, tak ada masalah. 11 kali waktu pagi, 11 kali petang, ataupun 11 kali pagi, 11 kali malam. Baca ayat kursi. Tahu ayat kursi ya? Gaduh tak ingat? Orang lelaki ingat tak? Ingat. Orang perempuan ingat tak? Ingat. Alhamdulillah, hebat. Semua yang hadir ni hebat. Bermula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai pada wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baca 11 kali InsyaAllah. Siapa yang amal ayat kursi setiap hari 10 kali pagi, 10 kali malam, dia akan dijauhkan daripada gangguan iblis, syaitan, jin, akan dijauhkan daripada sihir, santau, saka dan seangkatan dengannya. Yang kedua, amal baca 3 kul. 3. Jangan baca sekali salah. Kul huwallah 3 kali, kul a'udzu bil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca dia waktu mana? Setiap kali lepas solat. Lepas sembahyang baca 3. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Itu fadilah dia. Baca 3 kali bersama dengan baca senaskah Al-Quran. Jadi baca 3. Jangan baca sekali Ini untuk amalan pagar diri, benteng diri, keselamatan diri, untuk pendinding diri. 3. Habiskan keluar 3 kali dulu, baru Al-Falaq 3 kali, baru An-Nas 3 kali. Jangan keluar Allah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, patah balik. Jangan. 3. Sebab fadilah Nabi sebut barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali. Jadi baca 3. Lepas tu akan keluar soalan, Ustaz, saya nak baca 4 kul, boleh tak? Boleh. Apa satu lagi kul? Alhamdulillah, hebat orang pagi ni. Jemaah yang hadir ni memang hebat, selalu pergi kuliah sini. Semua dah tahu ni. Qul ya al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Jadi 4 kul pun boleh, tak ada masalah. Yang penting 3 tadi. Nak tambah 4 kul, sendiri tambah, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kuku. Tak baca pun. Macam orang terkuku. Kuku. Baca tak? Main ku saja. Yang penting baca 3 ku. Okey, siap boleh Okey, yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa rumahnya